Keputusan Mahkamah Persekutuan berhubung kes Sister in Islam, SIS, baru-baru ini nampaknya telah menimbulkan pelbagai reaksi. Ada yang risau, katanya Islam semakin terancam. Ada pula yang memanaskan suasana seolah-olah fatwa Majlis Agama Negeri sudah tidak laku. Sebenarnya, keputusan ini tidak sepatutnya disalahfaham. Mahkamah tidak pernah buat keputusan yang SIS tidak membawa fahaman liberalism dan pluralism agama. Cuma, Mahkamah memutuskan bahawa fatwa itu tidak boleh dikenakan ke atas sebuah syarikat atau organisasi seperti SIS Forum Malaysia yang didaftarkan sebagai entiti perniagaan. Hujannya mudah. Fatwa tersebut merujuk kepada orang yang menganut agama Islam, bukan syarikat. Mahkamah hanya memutuskan aspek teknikal iaitu fatwa hanya boleh dikenakan kepada individu Muslim, bukan kepada entiti korporat. Itu sahaja. Malah mahkamah sendiri dah jelaskan, jika ada individu dalam mana-mana organisasi yang membawa fahaman sesat, individu itu tetap terikat dengan fatwa tersebut. Dengan kata lain, sesiapa sahaja yang memegang fahaman liberalism atau pluralism tetap tidak terlepas daripada tindakan agama, walaupun mereka berlindung di bawah nama sebuah organisasi. Jadi, dakwaan bahawa Islam terancam atau fatwa sudah tidak berfungsi bawah kerajaan madani langsung tidak berasas. Ini bukan soal meruntuhkan institusi agama, tetapi soal perincian undang-undang yang membezakan entiti korporat dan individu dalam penguatkuasaan fatwa. Apa yang lebih menghairankan, ada pihak mula menyamakan keputusan kes SIS ini dengan kes GISB atau Al-Arkam. Perbandingan ini sangatlah tidak tepat. GISB merupakan kesinambungan daripada kumpulan Al-Arkam yang telah lama disabitkan sebagai ajaran sesat. Bezanya, GISB bukan sekadar NGO atau syarikat. Sebaliknya merupakan sebuah gerakan ajaran sesat yang mempunyai unsur pemujaan pemimpin, bai'ah sumpah setia, salah guna dana, eksploitasi manusia, penculikan kanak-kanak, malah laporan amang seksual turut dikaitkan dengan mereka. Senang cerita, dalam kes GISB dan Al-Arkam, bukan saja fatwa dikenakan, tetapi tindakan di bawah Undang-Undang Sivil turut diambil. Malah fatwa mengisytiharkan GISB sebagai ajaran sesat di 7 negeri termasuk Selangor. GISB dan Al-Arkam juga pernah dikenakan tindakan atas faktor keselamatan negara. Maka jalan ceritanya sangat berbeza dengan SIS. Islam tak terancam. Sultan Selangor sendiri telah menitahkan agar nama Islam dalam SIS tidak lagi digunakan kerana boleh mengelirukan umat Islam. Jadi isu ini sebenarnya masih dalam perhatian pihak berkuasa agama negeri. Apa yang lebih pelik, pembangkang cuba cipta naratif. Kononnya kerajaan madani menyokong fahaman liberal dan plural. Tapi mereka lupa, anak Tun Dr. Mahathir, Marina Mahathir antara penyokong kuat SIS dan masih bersuara hingga kini. Kalau ikut teori pembangkang lah yang suka mencari kesalahan, jadi adakah ini bermakna penasihat SG4 yang mewakili kerajaan negeri pimpinan PAS pun sebenarnya menyokong SIS ni? Kesimpulannya mudah, Islam tidak terancam. Fatwa masih sah dan terikat kepada individu yang disenaraikan. Fahaman liberal dan pluralism tetap sesat. GISB dan Al-Arkam bukan sama kes dengan SIS, jelas jauh berbeza. Jangan salah faham atau sengaja mengelirukan orang ramai.